Seorang pesara kerajaan di Sarawak dilaporkan hilang RM914,000. Bapak banyak tu. Yang mengejutkan bukan jumlah wang tu, tapi semuanya bermula dengan RM300. Perasan tak macam mana seseorang boleh kehilangan hampir RM1,000,000. Ramai orang bila baca cerita macam ni terus cakap, alah bodoh lah. Tapi kalau kita berhenti sekadar menghina mangsa, kita tak belajar apa-apa tau. Jadi hari ni aku nak ceritakan apa yang berlaku lah. So menurut laporan, mangsa merupakan seorang pesara kerajaan. Dia terlihat satu iklan pelaburan yang menggunakan nama AI dan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Mula-mula dia cuba dengan jumlah yang kecil je, RM300. Lepas tu dia nampak bila dia invest RM300 ni, keuntungan tu dipaparkan dalam aplikasi atau platform tersebut. So dia mulalah percaya. Sedikit demi sedikit dia tambah lagi pelaburan dia. Daripada 300 dia naik sikit, sampailah akhirnya 88 transaksi dibuat. Dan jumlah keseluruhan wang yang dipindahkan mencecah sampai RM914,000. So ramai fikir scam ni berjaya sebab mangsa ni tamak. Aku tak rasalah semudah tu sebenarnya tau. Sebab apa aku boleh cakap orang yang scam ni ataupun scammer, dia bukan orang yang biasa-biasa tau. Dia faham psikologi manusia. Scammer pun dia tak adalah terus minta RM914,000 terus kan. Masa mula-mula diorang build trust dulu. Mula-mula 300. Bila dah untung sikit, mangsa pun percaya. Lepas tu bila jumlah tu dah semakin besar, bukan sebab mangsa ni tak cerdik, tapi disebabkan kepercayaan dibina sedikit demi sedikit. Sebab tu bila kita baca cerita macam ni, jangan terus fikir aku takkan kena punya. Semua orang rasa macam tu, sehinggalah mereka sendiri yang jadi mangsa. Cerita ni lebih kurang sama macam satu movie, Money Monster. Seseorang tu dia datang ke stesen TV sebab dia guna the last saving yang dia ada. Di mana watak villain dalam cerita ni, dia buat pelaburan, dia bagi amount, dia bagi return yang banyak, sampai satu masa duit tu habis. So kalau korang belum tengok cerita ni, pergilah tengok. Saya harap cerita ini bukan sekadar menjadi satu lagi headline yang kita akan lupa besok. Kalau ada ibu bapa, ada ahli keluarga yang mula bercakap tentang pelaburan yang terlalu indah untuk dipercayai, kalau boleh duduklah berbual dengan orang kejap. Ada kalanya 5 minit perbualan menyelamatkan simpanan seumur hidup seseorang. Saya Syah. Jumpa lagi dalam cerita yang seterusnya.